Kak Jama. Buat apa kat sini? Duduk. Tak, Kak Jama tengah cari tempat berhadas. Nanti nak istinja ni kena selesa tau. Kena bersih. Kalau korang tengah cari kedai hardware yang lain daripada yang biasa, hari ni Akak Jamal nak bawa korang singgah The Contractor Store. Mula-mula masuk je, benda pertama yang Akak Jamal perasan, kedai dia sangat bersih, tersusun dan sistematik. Tak serabut, tak pening. Semua barang disusun ikut kategori, jadi memang senang nak cari. Kedai ni pun luas, moden dan lengkap dengan stok. Dari cat, power tools, sink dan sanitary sampailah ke aksesori hardware kecil dan barangan rumah. Semua ada dalam satu tempat. Oh, tak lupa juga, mesin-mesin pun ada tau. Yang lagi menarik, susun atur dalam kedai ni memang jelas. Setiap zon ada kategori masing-masing. Jadi walaupun first time korang datang, korang takkan sesat. Kalau tak pasti nak pilih barang apa pun tak ada masalah. Staff dekat sini memang sangat membantu. Contohnya kalau korang nak tukar lampu, tanya je dekat staff lampu mana yang sesuai. Mereka akan terus cadangkan ikut keperluan dan bajet kita. Bukan setakat jual barang, The Contractor Store ni sebenarnya tawarkan one stop solution untuk pembaikan dan penyelenggaraan komuniti, material dan workmanship disediakan sekali. Jadi tak perlu pening cari kontraktor asing lepas beli barang tu. Dekat sini pun ada pelbagai jenis cat, dari jenama, warna sampailah ke saiz. So kalau korang nak beli, cakap je dekat staff. Nanti staff akan assist. Kalau korang ada masalah rumah dan tak tahu nak mula dari mana, datang je sini. Mereka akan bantu cadangkan solusi yang sesuai dari A sampai Z. Pendek kata, The Contractor Store memang sesuai untuk pemilik rumah, kontraktor atau siapa je yang nak urus kerja rumah dengan lebih mudah dan teratur. Kalau korang tengah cari hardware store yang kemas, senang cari barang, Boleh singgah di Contractor Store JB sebab adik dah kat jamaah aku.